Kesihatan kewangan bukan bergantung kepada berapa banyak income kita ataupun pendapatan kita. Ia bergantung kepada berapa banyak simpanan yang kita ada dan berapa banyak aset yang kita ada. Periksa dulu kewangan anda sebelum parah menjadi barah. Sama ada cash flow bulanan anda negatif ataupun positif. Sebagai contoh yang mudah, anda yang bergaji RM3,000 tetapi setiap bulan anda belanjakan sebanyak RM3,200. Setiap bulan anda berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, anda tiada simpanan walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna cash flow anda dalam keadaan neutral. Gaji RM3,000 tetapi anda gunakan kesemua duit anda. Setiap bulan anda tiada duit lebihan untuk menyimpan. Jadi, bagaimana untuk selesaikan kedua-dua masalah kewangan tersebut? Pastikan cash flow anda positif supaya anda ada simpanan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan pendapatan. Jika anda hidup lebih daripada apa yang anda mampu, anda akan berhutang. Jika anda hidup dengan kemampuan anda tiada simpanan. Untuk ada duit lebihan, anda yang bergaji sekitar RM3,000, anda perlu hidup sebanyak RM2,700 sahaja. Baki RM300 tersebut, anda perlu simpan di dalam simpanan anda. Seandainya anda tidak mampu untuk simpan dalam bentuk duit, tukar kaedah simpanan. Simpan dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk dibelanjakan. Berbeza dengan emas dicipta untuk disimpan. Dengan Public Gold, anda boleh menabung mengikut bajet anda melalui akaun emas Physical Gap. Menabung serendah RM100 membolehkan anda kumpul gerai emas anda sehingga capai target saiz yang anda mahukan. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya ataupun mesej saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk saya bantu anda mulakan simpanan emas.